Sejuknya duduk di atas ekor ni. Malas. Sejuknya, sejuk. Baik aku tidur ke tempat lain lah. Kat sini je lah. Sini pun saya tidur kat atas lah. Okey. Sejuknya. Dah bersama. Pakai penutup telinga lah. Ni baru dia tak boleh ganggu aku tidur. Beberapa saat kemudian. Senang aku tidur. Nak tengoklah Fantasy buat apa ni. Aku nak tahu ni dia tengah buat apa. What? Fantasy? Kenapa kau barang macam tu, Fantasy? Sebab aku duduk kat ankor lama sangat, jadi aku sampai sesama. Pada buka orang suruh tak payah duduk di atas aircon, tapi kau degil padan muka. Yalah, aku menyesal.